Saudara Luke sebut UEC. Sekarang dia hantam saya setengah mati. Padahal UEC itu UMNO pun kata okey, PAS pun kata okey, Perikatan Nasional pun kata okey. Tapi yang kena maki saya jual kepada BAP dan saya takut. Saya nak bagi tahu, memang saya setuju bagi laluan kepada UEC ini. Tak, soal UEC ni kita perlu faham tentang asas. Sekolah ini, sijil ini bertentangan dengan dasar pendidikan kebangsaan, bertentangan dengan perlembagaan negara kita. Ini asas yang perlu difahami. Bukan soal mereka pandai ataupun tidak berbahasa Melayu. Ini perkara yang pemimpin bila bercakap kena buat homework, kena buat kerja rumah. Kita pun selalu bercakap, bila sebelum cakap kena buat kerja rumah kan. Jadi bila asas tu dah tak betul, macam mana kita nak pastikan selepas itu ia akan jadi betul? Jadi oleh kerana asasnya dia bercanggah dengan dasar pendidikan kebangsaan, dasar pendidikan di negara kita lah, dan juga perlembagaan negara kita. Jadi kita nak cakap lebih-lebih lagi macam mana? Jadi pemimpin dia kena faham perkara begini. Dan satu lagi saya nak persoalkan, betul ke anak-anak Cina ni pandai berbahasa Melayu? Ini pun perkara yang kita perlu lihat secara serius. Pergilah ke sekolah-sekolah Cina tu, pergilah berkomunikasi dengan dia, betul ataupun tidak. Ramai orang Cina fasih berbahasa Melayu. Yang saya tahu, bahasa Melayu mudah di sekolah jenis kebangsaan ni, mereka diajar dengan standard bahasa Melayu yang berbeza dengan bahasa Melayu di sekolah kebangsaan. Bahasa Melayu mudah pun ramai yang gagal, ramai yang tidak boleh berkomunikasi dengan baik. Macam mana kita kata mereka itu sudah fasih? Jadi bila kita bercakap ni, buatlah kerja rumah, buatlah homework, buatlah kajian, buatlah penyelidikan. Jangan sedap cakap aja untuk menjustifikasikan sesuatu perkara. Kalau dah kamu teringin sangat, dah suka sangat dengan UEC, kamu teruskanlah apa yang kamu nak buat. Tapi jangan bagi hujah-hujah yang ke laut, bukan yang tidak berpijak di bumi nyata. Saya cabarlah menterinya pergilah ke sekolah-sekolah. Banyak, kita ada 1,300 buah sekolah jenis kebangsaan Cina kan. Pergilah, tengok mereka pandai ke tidak dan sebagainya kan. Jadi saya nak sebutkan mudah saja. Selagi mana ejen sosialisasi politik mereka, sekolahnya, medianya, dia kalau tengok dia datang pada keluarga kawasan kediaman Cina dah, kena masuk sekolah Cina dah, daripada tadika dah sekolah Cina dah, balik rumah cakap Cina, kemudian kan sekolah dah tentulah cakap Cina dan sebagainya kan. Adalah 2-3 period bahasa Melayu kan. Lepas itu balik rumah dengar radio Cina, kemudian tengok TV channel Cina, lepas itu baca suara bahasa Cina, kemudian keluar rumah berkawan dengan orang Cina. Sebab itu bila dia masuk universiti, kita nampak trend dia rasa tak selesa dah nak berkawan dengan orang Melayu. Dia pun pergi berjalan berkelompok dengan orang dia, pergi ke kantin, masuk kuliah, kelompok tu juga sebangsa dia. Jadi macam mana kita nak cakap mereka dah fasih berbahasa Melayu? Okeylah, you nak ambil peperiksaan SPM itu, CGSPM, ada yang skor A+, A dan sebagainya, menunjukkan budak-budak Cina dah pandai. Saya nak sebutkan, mereka ni begitu pandai menghafal. SPM memang A+, A dan sebagainya kan. Memang kerja dia menghafal memang bagus kan, budak bijak kan. Tapi balik bahasa Melayu komunikasi dia, cubalah tanya, cuba you test dari segi bercakap dengan budak-budak ini, akan terbitlah apa yang wakil mereka bercakap di parlimen. Bulung-bulung terbang di angkasa kan, saya nak sebutkan. Jangan pergi jauh lah. Test dulu adun-adun mereka berdebat berbahas di parlimen ataupun di Dewan Undangan Negeri. Pada situ kamu boleh nampak dah mereka ni bagus ke tidak berbahasa Melayu. Kalau benda ni pun kita tak nampak, buta mata, semata-mata nak menjustifikasikan, nak meluluskan UEC, nampak sangatlah level kita sebagai seorang pemimpin di mana kan. Itu saja saya nak sebut.